Assalamualaikum dan salam sejahtera warga SMK BP. Saya Nur Azra Kaisara Dan saya Nur Adriana Zulaika, kami wartawan TVPS anda. Hari ini kita berada di majlis pelantikan pengawas bagi sesi 2026. Majlis ini sangat penting bagi melantik barisan kepimpinan pelajar sekolah kita. Jom kita saksikan Suasana sekitar majlis ini. Assalamualaikum cikgu. Cikgu boleh perkenalkan diri cikgu? Okay, nama saya Cikgu Mak Isa binti Omar, penolong kanan kehadiran SMK Bandar Baru Kedah. Apakah harapan cikgu terhadap pengawas yang dilantik pada hari ini? Okey, harapan saya kepada semua pengawas yang terlibat dalam pelantikan pada hari ini agar dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah, bertimbang rasa, bertanggungjawab, mematuhi segala peraturan dan menjadi contoh teladan kepada para pelajar di sekolah ini. keperasaan anda selepas menerima wajiban pelantikan pengawas pada hari ini. Saya Aidil Syamil Basmadi selaku Ketua Pengawas Pusat Sekolah Sekolah. Saya rasa amatlah bangga kerana dipilih sebagai Ketua Pengawas. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah dan saya juga harap semua pengawas dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Aidil Abdul Hadim dari kelas 5 IK. Apakah perasaan anda terhadap wajiban pelantikan pengawas pada hari ini? Pertama sekali, saya nak terima kasih kepada guru-guru kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Pengawas Sekolah 2026. Saya merasa bangga kerana diberi peluang untuk menjadi Ketua Pengawas Sekolah. Saya akan menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh amanah dan berintegriti, insyaAllah. Watika pelantikan pengawas Sekolah Menengah Bandar Baru Kedah 2026 berjalan dengan lancar dan penuh bermakna. Saya Nur Adriana Zulaika. Dan saya Nur Azra, wartawan TVPS Zuno. Tanda kepada semua pengawas yang dilantik. Terima kasih dan Assalamualaikum.